Ketagihan dadah, rawatan rohani sebagai penawar. Bahagian 2, ketagihan dan kerosakan rohani. Secara fitrah, rohani manusia bergetar dalam frekuensi tinggi serta berada dalam keadaan tenang, bersih dan seimbang bertujuan menghidupkan tubuh badan dengan sempurna. Keadaan ini membantu seseorang berasa damai, jelas dalam berfikir dan dekat dengan nilai-nilai kebaikan. Namun apabila tubuh terdedah kepada bahan berbahaya dan ketagihan, keseimbangan dalaman ini turut terjejas. Bahan ketagih bukan sahaja memberi kesan kepada fizikal, tetapi juga mempengaruhi emosi dan keadaan jiwa. Ia tidak sekadar masuk ke dalam tubuh badan sebagai kimia, tetapi terurai menjadi gelombang tenaga halus yang membelenggu serta meruntuhkan lapisan rohani. Bukan itu sahaja, ia berupaya 1. Menutup pusat tenaga rohani cakra makam. 2. Meradiasi rohani pada frekuensi rendah menebalkan sifat mazmumah. 3. Membocorkan medan rohani dan menarik entiti negatif. Akhirnya, ramai yang mula merasa kosong, hilang arah, paranoid atau depresi, sukar merasai ketenangan dan semakin jauh daripada nilai kerohanian yang sebelum ini memberi kekuatan. Aktiviti seperti ibadah atau refleksi diri juga mungkin terasa hambar dan tidak lagi memberi kesan seperti dahulu. Keadaan ini boleh menyebabkan seseorang berasa terputus harapan dan semakin terperangkap dalam kitaran yang sukar dihentikan. Apabila ketagihan berulang, ia menguatkan lagi kebergantungan tersebut, menjadikan individu semakin sukar untuk kembali kepada keadaan asal yang stabil dan seimbang. Lama-kelamaan, ia boleh menjejaskan hubungan dengan diri sendiri, orang sekeliling dan juga pegangan hidup. Kesannya mungkin tidak selalu jelas pada luaran, tetapi ia memberi impak besar terhadap kualiti hidup secara keseluruhan. Tanpa kesedaran dan usaha untuk berubah, individu boleh terus terperangkap dalam kitaran ketagihan yang menjejaskan kesejahteraan fizikal, emosi dan rohani. Mengapa ketagihan sukar dihentikan? Ketagihan bukan sekadar melibatkan satu aspek sahaja, tetapi memberi kesan menyeluruh kepada fizikal, emosi, mental dan rohani. Apabila seseorang cuba berhenti, tubuh akan mengalami simptom withdrawal seperti gangguan hormon, emosi yang tidak stabil serta tekanan dalaman yang kuat. Keadaan ini membuatkan proses untuk pulih menjadi sangat mencabar. Sebab itulah ramai yang sukar untuk benar-benar bebas daripada ketagihan. Walaupun tubuh mungkin semakin pulih, masih wujud rasa kosong, gelisah atau tidak tenang dalam diri. Kekosongan inilah yang sering mendorong seseorang kembali kepada tabiat lama sebagai jalan mudah untuk mendapatkan kelegaan. Ketagihan berlaku dalam beberapa lapisan. 1. Fizikal, tubuh menjadi bergantung kepada bahan tertentu dan tanpa bahan tersebut sistem badan menjadi tidak stabil. 2. Emosi, bahan digunakan sebagai cara untuk melarikan diri daripada tekanan, trauma atau masalah hidup. 3. Mental dan rohani, individu kehilangan arah, sukar merasai ketenangan dan semakin jauh daripada nilai serta pegangan diri, lalu mencari nikmat khayal. 4. Energi, tenaga negatif dadah meradiasi diri ke frekuensi rendah. Oleh itu, usaha untuk berhenti tidak boleh tertumpu kepada aspek fizikal sahaja. Pemulihan yang berkesan memerlukan pendekatan yang lebih menyeluruh, termasuk sokongan emosi, kekuatan dalaman serta perubahan gaya hidup. Tanpa usaha yang seimbang ini, risiko untuk kembali kepada ketagihan akan sentiasa ada. Atas dasar itu, terapi rohani muncul sebagai satu pendekatan yang dapat menyokong proses pemulihan dari sudut yang lebih mendalam. Ikuti kami di bahagian 3.